Dan di sebalik kerancakan regata antarabangsa di Raja Langkawi, terselit perasaan bangga apabila ada warga asing yang menghargai seni warisan Melayu. Itulah obses Christoph Swoboda dari Jerman, pemilik kapal layar pertama di dunia 100% buatan Malaysia, dikenali sebagai Naga Pelangi 2. Bernilai RM2 juta, kapal jenis perahu pinas itu unik, dibuat tanpa menggunakan paku. Berukuran 29 meter panjang dan 6.8 meter lebar, Naga Pelangi 2 mengambil masa hampir 6 tahun apabila mula dibina pada 2003 di Pulau Duyung, Terengganu. Meskipun menggunakan layar, ia turut dilengkapi enjin Volvo dengan 250 kuasa kuda. Naga 2 bercirikan tradisi di mana pintu dan dinding bahagian dalam kapal menggunakan papan kembung dari kayu cengal. Bagaimanapun, ia turut diadun dengan peralatan canggih menggunakan kuasa solar untuk mendapatkan bekalan elektrik. Naga Pelangi 2 mempunyai 4 bilik untuk anak kapal dan boleh memuatkan sehingga 30 penumpang. Sebagai pencinta sukan perahu layar dan pembuat bot sejak berusia 13 tahun, kehalusan seni pertukangan di Malaysia membuat Christoph Swoboda dari Jerman tertarik dan obses dengan perahu jenis pinas. Dia buat dulu kong, dia sambung papan, lepas dia buat caulking untuk air tak boleh masuk. Itu jenis buat kapal di Malaysia saja. Itu warisan original Melayu. Swoboda, 57 tahun, berharap industri warisan Melayu itu tidak luput ditelan zaman. Dan kini Naga Pelangi 2 menawarkan kemudahan untuk disewa kepada pelancong yang ingin merasai pengalaman berlayar.